Hai dan selamat datang ke tutorial Makaru Planner, satu sistem perancang aktiviti dan tempahan yang boleh diselaraskan terus ke Google Calendar. Template ini dibangun oleh Waza Digital untuk membantu anda mengurus projek, jadual kerja dan tempahannya dengan cara yang lebih teratur. Semuanya dalam satu fail Google Sheet. Dalam tutorial ini, saya akan ajar langkah demi langkah macam mana nak isi maklumat, sync ke Google Calendar dan guna setiap sheet yang sudah disediakan. Dari bahagian tetapan, daftar hinggalah ke sync ke Google Calendar. Pastikan anda sudah login akaun Google yang sama dengan kalender yang nak disambungkan. Dan jangan risau, semua processing akan dikawal sepenuhnya dari template ini. Jadi jom kita mula dengan sheet pertama kita iaitu tetapan. Baik, sekarang kita mula dengan sheet pertama iaitu tetapan. Di bahagian ni, kita akan buat semua tetapan asas sebelum mula daftar apa-apa aktiviti. Pertama sekali, anda boleh tukar logo dan isi info 1 serta info 2. Info ni akan dipaparkan secara automatik pada semua helaian. Jadi jika anda nak guna untuk organisasi, kelas atau syarikat sendiri, anda boleh mengubahnya mengikut preference masing-masing. Seterusnya, di bawah maklumat kalender Google, anda perlu masukkan kalender ID. Ini penting sebab di sinilah sistem akan tahu ke akaun Google Calendar mana aktiviti akan diselaraskan nanti. Jangan risau, kalau belum tahu nak ambil Google Calendar ID, akan ada tutorial khas yang akan ditunjukkan langkah-langkahnya selepas ni. Bahagian ketiga ialah tahun. Anda cuma perlu tulis tahun semasa, contohnya 2025, dan sistem akan tarik senarai cuti umum Malaysia secara automatik tanpa perlu isi satu persatu. Akhir sekali, di bawah ni ada bahagian panduan, tempat rujuk lengkap kalau anda nak baca info penuh tentang template ni. Jadi secara ringkasnya, helaian tetapan ni cuma untuk isi maklumat asas dan sambungan Google kalender anda. Bila dah siap, barulah kita boleh terus ke sheet seterusnya. Sekarang saya akan tunjukkan cara nak dapatkan Google Calendar ID untuk disambungkan ke Makaru Planner. Pertama, buka Google Calendar anda di browser. Anda boleh pergi ke website calendar.google.com. Di bahagian kiri anda akan nampak senarai kalender, contohnya seperti My Calendar atau nama-nama khas yang anda sudah buat. Arahkan ke zoom mouse anda ke kalender yang anda nak guna, kemudian klik ikon 3 titik di sebelah nama event. Pilih setting dan sharing. Sekarang, scroll ke bawah sampai jumpa bahagian integrate calendar. Di situ anda akan nampak bahagian calendar ID. Kopi ID tersebut, biasanya kalender ID ni akan nampak seperti alamat email, contohnya seperti yang anda lihat, atau ID yang panjang dengan nombor dan huruf. Lepas dah kopi, pergi ke file Makaru Planner tadi, buka sheet tetapan dan paste ID tu ke dalam ruang kalender ID. Siap, sekarang planner anda dah tahu ke akaun Google Calendar mana nak sync semua aktiviti anda. Sekarang kita beralih ke sheet daftar. Bahagian paling penting dalam sistem Makaru Planner. Dekat sini, semua aktiviti dan tempahan anda akan direkodkan sebelum diselaraskan ke Google Calendar. Di bahagian atas, anda akan nampak satu blok tetapan. Dan kalau anda nak tengok atau sembunyikan bahagian ni, anda boleh tekan butang group atau ungroup di sebelah kiri. Pertama sekali, di kotak drop down pilihan masa, anda boleh tetapkan masa mula dan masa akhir yang anda nak guna sebagai pilihan automatik nanti. Contohnya, mula pukul 9 pagi dan tamat pukul 5 petang, berserta setiap 30 minit. Ini akan memudahkan pemilihan masa untuk setiap event. Seterusnya, anda boleh ubah atau tambah kategori projek ikut keperluan anda. Contoh, projek A boleh jadi tempahan bilik, projek B boleh jadi temu janji atau apa sahaja kategori kerja yang anda urus. Di bahagian custom header, anda boleh tukar label untuk maklumat 1, 2 dan 3. Contohnya, maklumat 1 boleh dijadikan sebagai nama pelanggan, maklumat 2 boleh dijadikan sebagai nombor telefon dan maklumat 3 untuk harga tempahan. Selepas tu, di bahagian kanan ada display format. Fungsi ni untuk kawal maklumat mana yang akan dipaparkan di kalender dalam sheet dan juga di Google Calendar. Kalau anda tak nak tunjuk harga kepada semua orang, boleh tukar dari papar ke sembunyi. Akhir sekali, ada bahagian status. Anda boleh guna status sedia ada seperti done, pending dan seperti contoh ini. Atau tambah sendiri status lain kalau nak, contohnya seperti cancel atau on hold. Jadi semua bahagian atas ni adalah kawalan paparan dan setting utama sebelum anda mula isi data event sebenar di bawah. Sekarang kita tengok cara nak isi aktiviti di sheet daftar ni. Di bawah bahagian blok setting tadi, anda akan nampak jadual utama yang perlu diisi. Yang pertama, isi tarikh mula dan tarikh tamat di ruangan date. Ini untuk tentukan tempoh event anda. Kalau aktiviti itu melibatkan masa tertentu, boleh isi masa mula dan masa tamat di bahagian time. Tapi, kalau aktiviti itu sepanjang hari, biarkan ruangan masa kosong saja. Seterusnya, pilih kategori yang anda nak guna, ikut senarai yang dah ditetapkan dekat atas tadi. Selepas tu, isikan title sebagai tajuk utama event dan gunakan ruangan maklumat 1, 2 dan 3 tadi untuk maklumat tambahan.
Contohnya, title kita letak sebagai tempahan bilik meeting. Nama kita letak Aiman. Nombor telefon kita letak nombor tersebut. Dan maklumat 3 iaitu harga kita letak 500. Di sebelah kanan sekali, pilih status sama ada pending dan in progress atau apa saja yang anda dah tetapkan. Sekarang, perhatikan kolom terakhir, bahagian sync ke kalender. Kolom action ini akan automatik keluar bila sistem detect aktiviti yang sudah diisi. Kalau anda baru isi tarikh mula tapi event tu belum pernah ada dalam Google Calendar, pilihan create akan muncul. Tapi kalau event tu dah pernah dibuat sebelum ni, sistem akan kena pasti melalui event ID dan waktu tu baru pilihan update dan delete akan keluar. Kolom kalender status pula akan berubah automatik bila proses sync dijalankan nanti. Dan event ID akan diisi secara automatik oleh sistem selepas event berjaya dibuat di Google Calendar. Untuk bahagian belakang ni pula, ruangan seperti all day, title dan description tu jangan sentuh. Itu semua hanyalah ruangan sistem dan sebarang perubahan boleh ganggu fungsi sync. Jadi, untuk sesi pertama ni, kita akan cuba create event sahaja dulu. Maksudnya, kita isi semua maklumat yang perlu, pastikan kolom action tunjuk create dan nanti kita akan sync event tu ke Google Calendar. Sekarang kita tengok contoh macam mana nak update dan delete event yang sudah dibuat. Bila sesuatu event sudah berjaya diselaraskan ke Google Calendar, sistem akan isi secara automatik event ID dalam baris tersebut. ID ini penting sebab inilah cara sistem tahu event mana yang nak dikemaskini atau dipadam nanti. Jadi, pastikan anda jangan ubah atau padam nilai event ID ni secara manual. Katakan sekarang anda nak update event tadi, contoh nak tukar tajuk masa atau status. Anda cuma ubah maklumat yang perlu, contohnya tukar status daripada pending ke done. Atau ubah masa mula daripada 9 pagi ke 10 pagi. Lepas membuat perubahan, pergi ke kolom action dan pilih update. Sekarang, sistem sudah bersedia untuk dikemaskini event di Google Calendar berdasarkan event ID yang sama. Seterusnya, kalau anda nak padam event yang dah tidak diperlukan, pastikan baris itu masih ada event ID. Kemudian tukar action kepada delete. Bila anda tekan menu booking planner, sistem akan jalankan proses sync dan kolom kalender status akan berubah kepada sync. Manakala event yang di-delete, sistem akan padam event tersebut dari Google Calendar secara automatik. Lepas event itu berjaya dipadam, status di ruang kalender status akan dikemaskini dan anda boleh kosongkan baris itu jika tak lagi digunakan. Sekarang kita masuk ke sheet seterusnya, iaitu kalender. Bahagian ini digunakan untuk tengok keseluruhan jadual aktiviti yang kita dah daftar. Di bahagian atas, anda boleh ubah beberapa tetapan paparan. Pertama sekali, anda boleh pilih hari mula kalender sama ada nak mula dengan Ahad atau Isnin. Tukar je dari menu drop down. Dan susunan hari dalam kalender akan ikut pilihan anda secara automatik. Seterusnya, ada tetapan bilangan slot sehari. Nilai ini digunakan untuk kiraan availability atau baki slot pada setiap minggu. Contohnya, kalau anda letak nilai 5, itu bermaksud sehari maksimum boleh ada 5 tempahan. Contohnya, available 1 untuk minggu 1 ni. Kerana dekat dalam 1 hari bulan ni sudah ada 4 event yang sudah di-create. Bahagian ketiga ialah status done. Kat sini anda boleh pilih status mana yang dikira sebagai selesai. Contohnya, kalau anda pilih done, semua event dengan status tu akan diwarnakan hijau dalam kalender. Supaya senang untuk bezakan aktiviti yang dah siap dengan yang masih pending. Akhir sekali, di bahagian kanan pula ada senarai hari operasi. Kalau anda antik mana-mana hari, contohnya Ahad atau Sabtu, sistem akan kelabukan ruangan hari itu dalam kalender. Bermaksud, hari itu dianggap hari cuti dan tidak beroperasi. Paparan kalender di bawah ni akan terus update secara automatik mengikut data daripada sheet daftar tadi. Termasuk semua title, maklumat, tambahan dan status yang anda isi tadi. Jadi, kalau anda nak semak aktiviti untuk bulan tertentu, cuma tukar bulan di menu drop down atas ni. Semua jadual akan dipaparkan mengikut bulan tersebut. Dengan cara ini, anda boleh tengok keseluruhan perancangan, status kerja dan kekosongan mingguan terus dalam satu paparan tanpa buka Google Calendar. Sekarang, kita teruskan ke sheet seterusnya, iaitu list. Sheet ni digunakan untuk tengok semua aktiviti atau tempahan dalam bentuk senarai.
Di bahagian atas, anda boleh pilih bulan yang anda nak semak melalui drop-down. Contohnya, kalau anda nak pilih bulan November, sistem akan terus paparkan semua event bermula dari bulan tu dan akan tunjuk sekali 2 bulan ke hadapan. Jadi, anda boleh nampak senarai aktiviti untuk 3 bulan sekaligus. Semua maklumat dalam jadual ni diambil secara automatik daripada sheet daftar, termasuk tarikh mula, tarikh tamat, masa, kategori, maklumat 1 hingga maklumat 3 dan status. Jadi, sheet ni sangat berguna kalau anda nak buat semakan cepat atau nak export senarai aktiviti untuk laporan bulanan. Tiada tetapan khas yang perlu diubah di sini. User hanya perlu pilih bulan di atas dan senarai akan terus dikemas kini secara automatik. Ringkasnya, list ni berfungsi sebagai laporan ringkas 3 bulan ke hadapan. Sekarang, kita teruskan ke sheet seterusnya, carian. Sheet ini direka khas untuk anda buat carian pantas tanpa perlu scroll panjang dalam sheet daftar. Di bahagian atas, anda boleh masukkan tarikh mula dan tarikh akhir untuk tapis aktiviti dalam tempoh tertentu. Contohnya, kalau anda nak semak semua tempahan antara 1 hingga 15 November, cuma isi tarikh tu dan senarai di bawah akan terus ditapis secara automatik. Kemudian, ada pilihan kolom, anda boleh pilih nak cari berdasarkan kategori, title, maklumat 1 hingga maklumat 3. Bila dah pilih kolom, isi perkataan carian di ruang carian. Contoh, kalau pilihan nama, Aiman. Sistem akan terus senaraikan semua tempahan atas nama Aiman sahaja. Bahagian status pula, membolehkan anda tapis ikut status event. Contohnya, nak tengok hanya yang pending atau done sahaja. Kalau nak tengok semua sekaligus, biarkan je pilihan semua. Seterusnya, di bahagian susun, anda boleh pilih cara susun, sama ada ikut tarikh, kategori atau sebagainya. Dan, pilih sama ada susunan menaik atau penurun. Akhir sekali, ruangan bilangan. Ruangan bilangan di hujung kanan tu membolehkan anda tetapkan berapa banyak event nak dipaparkan. Contohnya, 50, 100 atau bergantung kepada keperluan. Semua hasil carian akan terus dipaparkan di jadual di bawah. Jadi, sheet carian ni sangat berguna untuk anda semak aktiviti lama, buat laporan atau cari maklumat tertentu dengan cepat tanpa ganggu sheet utama. Sekarang, sebelum processing boleh dijalankan sepenuhnya, kita perlu pastikan kalender ni telah diberi akses kepada akaun yang digunakan dalam sistem Macaro Planner. Langkah ini penting supaya sistem boleh buat tindakan seperti create, update dan delete event terus dari sheet. Caranya mudah. Dalam bahagian setting, scroll ke bawah dan cari section share with specific people. Di situ, klik add people and group dan masukkan alamat email yang anda gunakan untuk sistem Macaro Planner. Selepas itu, pada bahagian permission, pastikan anda pilih pilihan make change to events. Ini membenarkan akaun tersebut buat perubahan pada jadual dalam kalender. Kalau akaun tu hanya diberi akses lihat saja, sistem tak akan dapat selaraskan tempahan baru. Bila dah selesai, tekan send dan pastikan email anda sudah disenaraikan dalam senarai share with dengan akses make changes to events. Sekarang, kalender anda sudah siap dikongsi dan sistem Macaro Planner boleh dijalankan processing dengan lancar. Sekarang, kita teruskan ke bahagian terakhir dalam sistem Macaro Planner iaitu chart. Bahagian ini berfungsi sebagai papan pemuka automatik untuk bantu anda buat analisis keseluruhan tempahan, status dan nilai projek dengan lebih mudah. Kalau kita tengok dekat atas sekali, ada dua ruangan penting, tarikh mula dan tarikh akhir. Bahagian ini digunakan untuk tapis julat tarikh aktiviti yang anda nak analisis. Contohnya, kalau anda nak tengok semua tempahan dari bulan Januari sampai Mac, anda cuma perlu isi tarikh mula dan akhir dalam kotak ini sahaja. Dekat sebelah kanan, anda akan nampak senarai kategori dan status. Semua itu ada kotak semak atau checkbox. Fungsinya mudah. Kalau anda antik mana-mana kategori, semua data berkaitan kategori tersebut akan disembunyikan daripada chart. Contohnya, kalau anda antik temu janji, chart tak akan tunjukkan mana-mana event bawah kategori tersebut. Sekarang, jom kita tengok bahagian tengah, iaitu graf utama dalam sistem Macaro Planner. Graf ini akan tunjuk trend bilangan aktiviti sama ada secara harian atau bulanan, bergantung pada pilihan yang anda buat dekat ujung kanan atas ini. Kalau pilih bulanan, anda akan nampak jumlah keseluruhan tempahan setiap bulan. Kalau pilih harian, anda akan nampak perubahan bilangan aktiviti hari ke hari. Di sebelah bahagian graf, anda akan nampak dua kad kecil. Yang pertama, total booking dan yang kedua, status. Total booking menunjukkan jumlah keseluruhan aktiviti dalam tempoh dan penapis yang anda pilih tadi. Manakala, kad status pula digunakan untuk kawal paparan donat chart di bawahnya. Jadi, kalau anda pilih status on hold contohnya, donat chart itu akan terus tunjukkan peratusan status on hold daripada jumlah keseluruhan. Seterusnya, kita tengok dua carta besar di bawah ini. Di belah kiri, iaitu bar chart dan di belah kanan pula adalah pie chart.
Dekat atas setiap chart, anda boleh ubah kawalan utama, data, aggregate dan sum data. Kalau anda pilih aggregate, sum, sistem akan gunakan kolom berangka yang anda tentukan di ruangan sum data, contohnya harga. Tapi, kalau anda pilih aggregate count, ruangan sum data akan disable supaya ia cuma kira bilangan event sahaja. Jumlah keseluruhan untuk chart itu akan dipaparkan di bahagian atas sekali dekat kotak total. Nilai ini akan berubah automatik bila anda ubah tetapan carta. Jadi, kesimpulannya, sheet chart ini membolehkan anda tengok jumlah aktiviti atau tempahan dalam tempoh tertentu, analisis status projek mengikut kategori dan pantau prestasi berdasarkan nilai atau bilangan aktiviti secara visual. Bahagian ini sangat berguna untuk laporan mingguan, bulanan atau bila anda nak buat analisis prestasi organisasi. Selepas ini, anda boleh teruskan guna semua chart ini tanpa perlu ubah formula. Semuanya auto-update bila anda isi data dalam sheet daftar. Jadi, itu saja untuk bahagian chart dan dengan itu lengkaplah keseluruhan panduan sistem Macaro Planner.